Dua. Astagfirullahaladzim. Tadi siapa saya? Kau pernah nampak cik pun ke? Pernah? Banyak. Ada orang yang berkontak di game. Tak payah macam tu lah, macam Do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, do. Hi, welcome back to my YouTube channel, Aliana Suhaimi. So, untuk ni dah masuk konten kedua, baru konten kedua. Yes. Kali ni kita nak main game sikit. Challenge. Yes. Kita nak main game. Kita nak teka lagu mengikut huruf abjad A sampai Z. Saya akan tulis huruf dekat satu kertas ni daripada A sampai Z. Saya akan masukkan dekat dalam box ni. Kita tak tahulah huruf apa, dah lipat-lipat semua tu. So, contoh game dia macam ni. Awak gaul-gaul pilih satu kertas. Okay. Buka, tengok huruf apa kat dalam. So awak bagi tahu saya yang kena teka lagu tu yang bermula daripada huruf. And then berapa saat? Contohlah, kan nak teka huruf S. Lepas tu berapa saat saya nak kena kira awak kena nyanyi? 5 saat. Kalau tak dapat nyanyi dalam 5 saat? Kalau tak dapat nyanyi dalam 5 saat, kita ada denda. Denda dia, kita ada bedak, kita ada bantal. So bedak ni akan diletakkan di atas bantal ni. Kalau tak berjaya untuk meneka lagu tu dalam masa 5 saat, kena telekuk muka kat bantal. Telekuk. Kena telekuk, guys. Kena tekuk muka. Telekuk. Sama je. Telekuk sama je. Tekuk. Sama je lah. Kita tak nak buang masa. Let's Get started. So ni isi bedak dulu ke macam mana? Ikutlah. Nak warna apa? Tanya saya ke? I like blue colour. Dua colour. Kita tulis ABC ya. Awak tolong gulung boleh? Boleh. Apa yang penting Kerja sama. A, B, C, D, E, F, G. B, C, D. V. tak faham kan Nisa awak kan? Faham. Awak tak faham? Sebab tadi I nampak dia agak macam kata sayang sikit. Nak cepat. X. Y. Hari ni ya murid-murid. Y. Z. Cikgu tak pandai mengajar sebenarnya. My bapak name is Zak. Weh, cukup. Habislah. Kita boleh beli baru. Alamak. The last one. Aku tahu dah kalau koyak macam ni huruf Z. Dah bapak kau. Bapak orang lah. Kau tak berani main bapak saya kan? Okay, so kita dah ada huruf yang Tapi diorang tak nampak kita tekuk. tekuk lah dekat udara. Oh, this one. Gitu. Okay. So kita akan letak bedak. Right. Hari ni kita masak. Kicap. Bukan. Bantal celup tepung. Wangi lah. Wanginya. Oh, masak. Ni bukan vape guys. Ni bukan vape. Kita orang no vaping, no smoking, okay? Okay. So, let's get started. Okay. Okay. So, siapa dulu? Kosong. Kita kosong. Berapa kali? Sekali dah nampak nanti. Kok lah 3 kali ya? Mana ada lah tu? Okay. 3 kali. Apa tu? Batu burung air ke? Air celup tepung. Ni. Apa tu? Batu burung Air. air. Okay. Aku terbagi matahari pula. Tersejat air. Batu putih kertas ke? Ya. Ke batu air burung? Batu putih kertas. Batu air burung. Batu air burung. Air lah. Okay. 1, 2, 3.
One, two, Oh, three. Air, batu. Dapat satu. Tenggelam. Som. Apa tu? Okay, semua. Fail. Rejected. One, two, three. Som. Paru. Som. 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 So, Saya start dulu lah. Awak start kau dulu. Cari huruf. Saya kena teka lah. Huruf tu Alright, mula. now kita akan pick up satu kertas. F. F. Bang. Farhana. Okay. Next. Semoga dapat huruf V. Janganlah. Avoid daripada B, okay guys? J. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Q. Aduh. Apa kita berbahasa? Q. Aduh. Tak boleh tu K. Cucumber. Bukan. Q. 4.5. Oh, dah. Alright. Masuk pernah aku Seronok. Lagi. Nah, settle. Jangan gitu. Okay, saya. Baik. Masuk mulut eh. Oh, aduh, seram boleh takut lah. E. 1, 2, 3, 4, 5. Lima suku. Dah. Tak ada. 5. Apa E? E. Entah mengapakah hatiku bergetar. Banyak. Dah. Sikit-sikit dah. Saya buat sendiri kan? Ada awak tekuk weh. Tak ada masa hidung. Tutup hidung dulu. Tutup. Janganlah, saya tak tutup hidung pun. Salah apa? Tu. 2. Patut Masa hidung. Weh, sama. Okay, next. Awak kan? Oh, saya tak. Hidung awak tak banyak. Tak fair lah. Cantik kan? Huruf I. 1. Ini 2. caramu membalas cintaku. Janganlah susah. Lemas. L. L. 1, 2, 3, 4, Lah. 5. Apa? Lamunanku tersentak, lalu ku Jangan menduga. tambah. Ini je. Sikit tinggal tu. Okey lah, ni okey lah kan guys kan. 1. 2, 3. Padahal muka dah ni dah. So hari ni patutnya kan memang tadi kita tak pakai apa-apa pun. Balik kerja terus shoot kan. Cantik kan? Gigi. Gigi kuning. Okay, Siapa ambil? tadi saya ambil kan. Awak ambil kan. Tengok muka dia weh. Mata bandar. Jangan senyum. Okay, saya ambil tadi kan. Saya. Tadi awak ambil. Saya. Awak apa ambil? V. Jangan.
N. 1, 2, 3. N. Tapi kita dah berapa eh? Tak ada masalah. 2, 1 lah. Nanti awak Kau letak balik ke huruf N kat sini? tak kena. Ya ke? Ya, N. Tadi M lah kiranya. Aku pun tak faham tulisan aku apa. Ni apa sebenarnya? H. Hey. Dah. Aku disqualified. 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 So kira now dia punya markah tadi. Sebab tulisan dia Okay. Siapa? Awak cakap. Saya pick up. Bismillah. Saya pick up tanya awak. Oh, yelah. Oh, sorry. Kita dapat huruf X. Tajuk lagu tadi? Tajuk lagu tak boleh. Kita kena lagu. Apa lah guru X? Tahu lah. X. Dia Syok tak boleh? Kan X kan tak? Tak boleh. Tak apalah. Huruf tu macam... Korang tahu tak huruf X lagu apa? Kalau korang tahu, korang komen lagu Korang apa komen. bermula dengan huruf X. Okay? Ya Allah, kelakarnya. Sebab sebab kita huruf X dua-dua tak tahu Kita kena letak muka kita sama-sama. Rupanya. Okay, sebab kan dua-dua tak tahu. Okay. 1, 2, 3. Mengarut punya game. Awak kelakarnya. Semata. Tak bosak mata ke? Tak. Kita ada air. Air apa? Air ajaib. Okay, saya pula Ui, cepat. Jatuh dah Mai. Rosak Mai. Okay. Z. Z. Oh, Z. 1, 2. Dah. Setia. Salah. Kaulah gadis jelita. Saya ambil huruf A. Alangkah indahnya hidup ini, anda dapat ku tatap wajahmu. Bakal-bakal jenazah. Tatap wajahmu. Awak sudah hidup mah. Awak pula. Tadi saya yang ambil huruf bagi kat awak, awak teka huruf A. Awak dapat. M. 1. Mengapa mudahnya kau benar? Tak kira. 1, 2. Mengapa tangan kau lepaskan setelah hatiku kau tawan? Saya ambil. Tolong, asal ke ini semua senang Why? Yo! 1, 2, Yang 3, 4, 5. kenapa susah? Susah, dia bukan susah sebenarnya. Disebabkan kita kita tengah berkira. Jadi kita jadi macam alamak apa dia? Padahal tahu. Ya sih. Yang benar lagu ni. Banyaklah why. Dah skip lah, biarlah. Tak ada. Kena juga. Mana adil? Adil. So, Muka dah ni dah. Aku tak tahu nak seputih mana lagi. Putih-putih melati. Merah-merah dalam mana. Astagfirullahaladzim. nampak ini definisi makeup tebal. Aku tak faham lah kenapa orang boleh yakin dengan makeup tebal-tebal. Tak tahu lah dia. Mesti kalau tampai orang makeup tebal macam ni. Dah. Kalau adik kau ada cik abang berminat tak? Mak, masa mak tahu macam panda awak jam teruk-teruk ke macam ni? Cuba tu
tunjuk. Takut. Cuba tengok. Ha. Siapa pula ni yang lupa dah? Tadi saya kena awak lah. Susah dah. V tak jumpa lagi. Dah lah tadi yang kita tak suruh Tu X. Oh ya ke? Tengok senang je. S. Aku dah lupa dah. Satu. Sungguhnya Dah 5 saat dah saya tak kira. tip sebuah permata. Lah mengajuk. Hidung. Tipu hidung. Kau bedak lah. Saya pula. Huruf G, geng. Genggamlah tanganku bersama. Lagu apa tu? Ha? Lagu apa tu? Lagu lah tu tak tahu tadi dah apa. Oh ya. Genggamlah tanganku bersamamu menentukan Oh lain. Tak ada. Next, let's we see R. 1, 2. Rindu-rindukanlah diriku sepanjang hari-harimu sayangku. Kita ada huruf C. C 1, C 2, Cinta C 3. Cinta ini membunuhku. Tak, fikirkan secara logika. Cinta ini membunuhku. Lepas tu, sambungan ni. Lagu apa tu ya? Cepatlah. Cicak di dinding. Bukan Di ni. Cocek, inilah bunyi cicak. banyak. Macam tak cicak dah ni. Kau tak putih. Asal muka awak nampak macam ponti. Sekam. Tak boleh. Cik, tadi siapa saya? Pernah nampak cik pun ke? Pernah? Banyak. Pon. Dan Dan. seterusnya. Okay. Pondan ni. Tak, pon lain. Yang pon nak. Apa ni? Siapa? Siapa tadi? Saya. Pilih C untuk awak kan? Saya pula tulis. P. 1, 2. Pertemuan kita di suatu hari menitikkan buah yang sejati. Okay. So, saya pula. Kita ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lagi. Pasal Tapi kita tak kira pula siapa yang menang. apa, Tak apa, nanti korang, you guys tolong kirakan komen kat bawah. tak. Asal macam tak best je awak je. Betul-betul. Senang je. Kan saya boleh tolong nyanyikan untuk awak. Huruf yang susah sekarang ni huruf V, X, Q. Okay, siapa saya pula? Awak pula. Ya. Tapi kenapa saya dapat susah je? Dia tak adil je kira. Sebab saya main awak punya emosi, awak punya ni pemikiran. Cepat. 1, 2, 3. Macam mana awak nak ingat? Kenapa sikit? Aduh, huruf O. Apa saya pa? Huruf O. La, 1. la Lagu ke kampung. tu? La kampung. Bersama bola ketawa, main bola. Apa tu? U. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. You apa? Ha? You apa? Lagi lah. Kalau tak awak apa kena? Satu. Nabila. Siapa Nabila tu kau? Lagu untuk Nabila tu kan? Tak tahu. Aku cinta kau. 1, 2, 3, 4. Ya. Makin putih. Puas hati koi. Nah. So, kita berapa sebenarnya mesti tak best tak tahu kita berapa kan? Sebenarnya siapa yang menang? Nantilah kita tengok balik, kita tengok siapa yang menang. Okay. Okay. Ni apa sebenarnya? Tak.
Dia sendiri tulis. Ini W ke? Tadi M dah. Oh, M dah. So, So, ni ni W. W1. Saya ke? Saya yang buka. Saya tanya. Oh, saya lah. Jangan saya pun nak kira satu. Sama. W1. W2. Walau Tiga. agak kita terpisah jauh. Okay dah. So dalam ni ada berbaki Bagi 5. 4. 5? Oh, 5. Apalah. Tak ada kira ke? Ke mata dah rabun? Sebab kena bedak. Tak nampak. B for brother. 1, 2, 3. Betapa Four. mudahnya tangan kau lepaskan. Macam lain je. Satu, dua, bukan 3, 4, biarlah 5. bukan. Habis. Tak ada. Akhirnya. 1, 2, 3, 4. Apa pasal dia sendiri pada ini? Okay lah, awak pula. So nanti dalam editing kita akan kira siapa pemenang. So nanti korang tengoklah siapa pemenang. So kita orang tak tahu sebab kita orang tak kira. So tak ada orang yang tak payah macam tu lah, macam Han. V1, V2, Vida V3. Vida. Tak boleh. Raya. Raya bermain. Salah. Betul lah. Vida lah vida. Salah. Skip lah, mana ada lagu V. Biar ada. Vida lah, vida. Ayam mi. Sayang. Sayang. Come to me. Sayang, sayang, sayang. Stay with me. Sayang, sayang, sayang. Ada V apa lah. Okay. Skip lah sebab V susah. Tak ada. Ada. Tak ada. Vida. Vida lah, vida. Aku putih. Ke putih? Aku putih. Mau lah putih. Apa tu? Apa tu? T. 1, 2, 3. Cipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Banyak lagu nasyid je ni. Okay lah, nasyid ke tak nasyid ke kita kira ons lah. Okay, awak pula. Jadi kedua. Apa kata yang last tu dua-duanya? Huruf K. K1. Kita berkenalan hanya dalam laman muka buku. Kau hantar pesanan suruh aku terima kamu. Salah. Apa? 1, 2, 3. Kita berkenalan dalam laman muka buku. Kau hantar pesanan suruh aku terima kamu. Okay, jadi kita buka lama-lama dan kita akan teka sama-sama. So, the last one is D. Dan apabila kau katakan kau suka aku, ku terdiam. Benar. Mana tujuh Ku rasa sesuatu. Ulang-ulang je dari tadi. Bagaimana harus bersua? Ku rasa gemetar tapi bahagia. Perlukah kita cari peluang pertama? Seorang yang berada di mana, banyak tanda tanya dan juga kata kerja. Kata-kata hati jangan pula kata ya, hidup tak menentu ada kali cinta. So, ini saja game kita. So, kita dah habis ke semua abjad kecuali yang dua tadi, iaitu I'm not sure like N O H. Tak N dengan Tak, H. tadi yang kita tak tahu huruf N dengan H.
N dengan H sebab disqualified. Sebab salah tu apa ni? Dia tulis tulisan buruk cakap sangat. yang sangat. So kita tak faham. Nak cepat. Okay, so ini dah last lah, dah masuk last ni. So kita akan berjumpa next content. So nak tengok apa konten kita seterusnya, kena Kalau korang minat konten ni, tekan like, komen and jangan lupa subscribe, tekan butang loceng dekat bawah. tekan loceng. Follow kita orang dekat Instagram, Follow. TikTok. Kita orang ada tulis kat bawah ni. Okay, So, tunggu next video. bye.